Kenapa silat tidak komersialkan seperti Muay Thai? Dia belum lagi sampai tahap Sejujurnya dia rasa macam tak real tau. Atur aku usaha, aku kerja lagi. Aku Azlan the prototype, cold call laju, Salista high. Sila masuk ke gelangan silat Hang Tuah. What you do for living? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Ibrahim Azran. Saya adalah Ketua Jurulatih Persatuan Seni Silat Hang Tuah Malaysia. Apa yang saya buat adalah kelas silat untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa, lelaki dan wanita. Jadi dalam silat ni apa yang kita tawarkan pada masyarakat adalah yang pertama silat Hang Tuah yang bebas daripada segala bentuk adat-adat yang mengelirukan, adat-adat mandi-mandi ataupun zikir-zikir ataupun bai'ah dengan cikgu dan sebagainya. Kita ni silat yang totally physical dan bersih lah daripada segala unsur-unsur yang tidak syariah compliance. Dan kita sekarang ni ada lebih kurang menguruskan lebih daripada 400 anak murid. Kalau macam saya sendiri, saya menguruskan lebih daripada 400 anak murid lah di sekitar Lembah Kelang. Tapi sebenarnya total anak murid silat Hang Tuah di seluruh Malaysia sudah mencecah 1000 orang. Total cawangan di seluruh Malaysia ada 48 dan saya sendiri menguruskan 22 cawangan lah silat Hang Tuah di seluruh Malaysia. Pengalaman saya dalam dunia persilatan ni sejak bermula daripada sekolah menengah lagi. Waktu tu di sekolah taklah join silat Hang Tuah ni. Waktu tu silat Hang Tuah ni tak ada lagi. Waktu tu belajar silat gayung. Habis saja form 5 tak sambung. Tapi selepas saja masuk universiti, ada jemputan ataupun pelawaan lah daripada kawan yang lain untuk masuk satu silat yang baru lah. Nama dia adalah silat Hang Tuah. Dalam silat Hang Tuah ni saya bermula pula sejak 2017. Lebih kurang sekarang ni dah masuk tahun ke-10 lah jadi practitioner dalam silat Hang Tuah ni. Sekarang ni saya adalah jawatan kuasa pusat Persatuan Seni Silat Hang Tuah Malaysia sebagai Ketua Jurulatih Kebangsaan. Saya juga mempunyai tauliah jurulatihan daripada Badan Induk Silat Pesaka Malaysia tahap 1 dan mempunyai sijil sains sukan daripada Institut Sukan Negara, dan saya juga memegang tauliah wasit juri silat daripada Pesaka untuk tahap 3 kebangsaan. Betul ke silat ni ada kaitan dengan benda mistik? Bukan semua silat itu ada kaitan dengan benda mistik, tetapi bukanlah silat tu menjadi faktor mistik tu masuk, tapi sebenarnya adalah faktor pengamal dia yang membawa masuk mistik tersebut ke dalam silat. Should be pengamal-pengamal silat at the first place tidak boleh mengambil mana-mana unsur-unsur mistik dan unsur-unsur khurafat, apatah lagi cuba untuk menyandarkan perkara-perkara yang tidak syariah compliance lah, perkara-perkara yang di luar daripada ajaran Islam yang sebenar. Kenapa silat tidak komersialkan seperti Muay Thai? Saya nak cerita benda tu dari sudut dua peringkat lah. Peringkat pertama, kita memang memerlukan silat untuk komersial. Kita tak tolak silat ni kena komersial, silat ni kena marketing dan moden supaya boleh disambut oleh masyarakat luar tentang keistimewaan silat itulah. Tak ada masalah untuk masuk dalam apa saja competition, sama ada competition mixed martial art, kickboxing ataupun sukan-sukan combat yang lain. Kan tetapi punca kerana silat susah nak komersial sebenarnya ada beberapa faktor. Faktor yang pertama sebenarnya adalah pasaran itu sendiri. Masyarakat dia nak menonton pertandingan, dia belum lagi sampai tahap sanggup bayar. Masyarakat lain, dia memang dah ada pasaran. Market dia sendiri sanggup bayar duit tiket. Jadi penganjur boleh mendapat untung daripada keuntungan tiket. Membawa kepada persoalan kedua, tidak ada sponsor penaja yang mampu untuk berikan tajaan kerana penganjuran pertandingan silat tidak boleh membuat ulangan balik. Berapa modal untuk mula bisnes? Untuk buka kelas silat ni, kalau macam saya sendiri tidak start dengan modal lah. Saya memang organik daripada zero sahaja. 2022 saya mulakan satu kelas di gelanggang ni. Waktu tu buat hari Ahad, anak murid lebih kurang ada 15 sahajalah. Daripada satu gelanggang, saya buka satu lagi gelanggang jurulatih untuk saya latih guru-guru silat. Saya latih guru-guru silat tersebut supaya boleh mengajar silat-silat lain. So Alhamdulillah, daripada satu gelanggang pada tahun 2022 tu, kini berkembang jadi 22 gelanggang di bawah saya lah. Cabaran menjadi usahawan silat. Educate market lah, sebab tidak banyak faktor-faktor yang membantu masyarakat punya minda dan stigma terhadap silat. Saya boleh katakan masyarakat lain satu sudut dia kuat bertuah, sebab masyarakat bangsa lain first impression terhadap masyarakat mereka. Contohnya kungfu, ada filem, karate, filem Jepun, taekwondo, Korea, Muay Thai, Thailand, dan mereka ni dah banyak komersial dan mempunyai ekosistem di peringkat institusi negara. Kerajaan yang support mereka, masyarakat lain sudah mendapat bonus daripada ekosistem filem, media ataupun drama ataupun influencer-influencer ataupun star-star yang sudah pun membantu masyarakat memahami dan memberikan first impression terhadap masyarakat mereka. What's your favorite movie? Saya tak bias lah. Saya memang suka Mak Kilau tu sendirilah. Itu saja.
Okey, terima kasih.